أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعدني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله. Jadi pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah kurnia-Nya yang telah mencipta kita, memanjangkan umur kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam golongan orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan lagi nikmat kurniaannya kepada kita semua. Jadi pada malam ini sebagai mukadimah, saya nak berkuliah secara umum dululah malam. Dan insya-Allah pada kali-kali yang akan datang saya bercadang untuk menggunakan kitab Hidayatus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Itu pun sekiranya kita itu belum diajar di sinilah. Tapi sekiranya sudah ada yang mengajar kitab itu di sini, saya akan tukar ketika kitab lain pula lah. Nanti minta urus imam ke Bilal ke tolong maklum baliklah. Sekiranya kitab yang saya sebutkan tu bebetulan sudah ada orang ajar sini, jadi tak mau tembung lah. Saya akan tukar kitab lain kepada kitab lain. Tapi kalau tak ada orang ajar lagi kitab tu, saya akan teruskan dengan kitab tu lah. Jadi sebagai mukadimahnya pada malam ini, saya nak menjelaskan tentang perkara-perkara asas agama kita yang penting kita tahu. Pertama sekali tentang keperluan menjaga agama. Apa pentingnya agama bagi setiap manusia? Mengenai perkara ini Nabi SAW bersabda, berpesan kepada para sahabat. Nabi kata, dinaka, dinaka, jaga agamamu, jaga agamamu. Nabi beri suatu ingatan dalam bahasa Arab. Kalau orang mengaji bahasa Arab dipanggil gaya bahasa ini tahzir, peringatan. Bahasa Arab ni dia ada, orang mengaji bahasa Arab ni dia ada banyak gaya bahasa dia lah, dan dia ada kesenian kehalusan dia. Contoh mudah nak beritahu, contoh gaya bahasa, beri peringatan. Bila kita tengok ada seekor ular nak batuk orang, lalu kita akan kata kepadanya, lari. Bahasa kita lain, lari. Maka bahasa yang Nabi beritahu kepada sahabat, bahasa jenis kat dia, dinaka, dinaka, jaga molek agama, jaga molek agama. Bahasa seperti ini digunakan untuk sama ada memberi peringatan sesuatu yang berbahaya.
disuruh supaya jaga-jaga, berjaga-jaga. Itu bahasa yang Nabi pakai dalam nasihat yang Nabi beri kepada sahabat ini. Dinaka, jaga agamamu, jaga agamamu. Lalu Nabi menjelaskan, innama huwa lahmuka wa damuka. Sebab apa kata Nabi? Kerana agama itu adalah daging dan darah. Nabi buat bandingan, agama itu macam darah dan daging kita. Manusia ni kalau tak ada daging, tak ada darah, bukan manusia lah. Ataupun manusia dah hidup, tinggal kaka je. Maksud manusia itu bukan manusia yang baik. Maksudnya manusia yang cacat, yang mati dan sebagainya. Jadi Nabi bila beri peringatan kepada sahabat supaya jaga agama, lalu Nabi berikan perumpamaan agama tadi itu yang kena jaga molek itu, kerana dia adalah daging dan darahmu. Artinya kita ni kalau tak ada daging, tak ada darah, mati kita. Maka demikianlah agama ni. Agama dalam kaitan dengan manusia ni, kalau tak ada agama, seumpama manusia itu manusia yang tidak berguna, manusia yang mati, tidak berfungsi. Itu pentingnya agama. Innama huwa lahmuka wa damuka. Lalu setelah itu Nabi beri pesanan. Bila Nabi pertama sekali Nabi peringatan, so jaga. Yang kedua, Nabi beritahu sebab apa agama ni kena jaga. Tapi yang ketiga ini, Nabi ajar kita nak ambil mana agama itu, sumbernya, puncanya, dari mana agama itu kita nak ambil. Lalu Nabi kata, fansur amman ta'khuz. Maka kau perhatikan, kamu kena perhati molek, mu kena pertimbang molek. Fanzur amman ta'khuz, dari siapa kamu ambil agama itu. Jadi sumber agama itu penting. Sumber itu dari mana? Nabi kata fanzur amman ta'khuz. Hendaklah kamu perhatikan, maksudnya kamu timbang molek, kamu nilai molek, dari mana, dari siapa kau ambil agama itu. Jadi sumbernya itu Nabi beri. Sebab apa? Sebab berlaku hari ini ramai di antara ahli masyarakat kita belajar agama ikut bergurukan Google internet lah. Orang panggil Syekh Google, orang panggil. Apa-apa saja yang kau tu dipakai berlaku. Tak tapih tak. Bukan salah kita baca sumber-sumber yang datang dari internet itu, tidak salah untuk pengetahuan awal, tapi bukan untuk pegangan. Pegangan itu kita kena rujuk kepada alim ulama yang ahli bidang, kena disahkan, diperkukuhkan. Jadi kita baca itu sekadar untuk maklumat je lah. Tapi masalah sekarang, orang kita ni baca pakai saja. Bila baca-baca, masuk dalam otak lalu, masuk dalam hati perut lalu. Ini masalah. Jadi Nabi pesan kata, fanzur amman ta'khuz. Maka kau perhatikan, kau timbang dari siapa kau ambil agama ni. Lalu baru Nabi beri kriteria, ciri orang yang patut kau ambil agama ni. Apa ciri dia? Lalu Nabi kata, khuziddin anil ladzina istaqamu wala ta'khuz anil ladzina malu. Ambillah agama ini daripada orang yang istiqamah, orang yang teguh dan lurus perjalanan di istiqamah. Wala ta'khuz anil ladzina malu. Dan jangan kau ambil agama ini daripada orang-orang yang menyimpang, orang yang terbabas, orang-orang yang tergelincir. Jangan kau ambil. Ambillah daripada orang-orang yang hari ini berlaku dalam dunia Islam.
segolongan orang-orang yang mengkaji tentang Islam, menulis tentang Islam, mengeluarkan buku tentang Islam, dia sendiri bukan Muslim. Dia sendiri bukan Muslim. Tapi malangnya alim ulama kita ni pakai buah ni, buah kitab-kitab yang dikarang oleh mereka tu sendiri bukan Islam, tapi mereka buat kajian, mereka kaji, mereka boleh tulis kitab. Mereka boleh tulis kitab tentang akidah, kitab tentang fiqh, kitab tentang tasawuf pun mereka tulis. Tapi mereka sendiri bukan Muslim. Tapi nak beritahunya, orang kita pun pakai kitab. Seperti contoh, kalau kita pernah dengar nama Richard Nicholson, dia tulis satu kitab tentang tasawuf, As-Sufiyah fil Islam. Ada satu kitab nama tentang, lebih kurang begitulah. Ada di antara mereka tulis kitab tentang syariah, hukum syariah, tentang akidah. Gozih dan ramai lagi lah, orientalis dan macam-macam lagi. Mereka ni pakar tulis kitab, kita pakai kitab. Tapi Nabi pesan, khuziddin anil ladzina istaqamu, kau ambillah agama ini daripada orang yang istiqamah, tapi jangan kau ambil anil ladzina manu, dari orang yang menyimpang, orang yang terbabas, orang yang terpesong. Jangan kau ambil. Mungkin hak dia khabar tu kadang-kadang berbetulan, maksudnya hak dia beritahu tu berbetulan ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, ada dalam kitab. Tapi ternyata sekalipun hak dia khabar tu betul, tapi ternyata dia datang daripada sumber orang yang sendiri tidak mengimani dia, tidak mempercayai dia, maka Nabi pesan itu kau ketepikan dia, ketepikan. Jadi sumbernya itu penting. Jadi siapa orang yang istiqamah secara mudah? Bila Nabi pesan, ambillah agama daripada orang yang istiqamah, sekadar untuk mengambil pengetahuan tidak salah. Kena faham malam. Nak ambil pengetahuan, maklumat, tu siapa saja pun boleh, sekalipun bukan Islam, tak ada masalah. Tetapi yang dimaksudkan di sini mengambil keyakinan agama. Ni kena tapi. Macam kita mengaji, orang kita mengaji di universiti, ada guru yang bukan Islam, tak ada masalah untuk ambil maklumat, sekalipun berkaitan dengan hal-hal yang ada kaitan dengan keagamaan sikit-sikit. Kadang-kadang ada juga mereka tu buat kajian. Jadi untuk mendapatkan maklumat ni tidaklah jadi masalah. Tapi yang Nabi pesan supaya pilih yang istiqamah tadi tu, orang tempat kita nak ambil benda, kita nak pegang keyakinan. Ni kena tapi. Ni kena tapi molek. Baik, jadi siapa orang yang istiqamah? Secara mudahnya, orang yang istiqamah ini, kalau di sebentar saya cerita sedikit nak beritahu, di Nusantara ni pernah berlaku peristiwa dulu. Dia ni dimuskilkan tentang status keislamannya, tapi rata-rata kata dia bukan Muslim. Tapi dia menyamar sebagai orang Islam, belajar Islam, tahu tentang Islam, alim tentang Islam, bahkan boleh ajar orang Islam. Tapi kejadian sekali orang tahu dia ni sebagai perisik Belanda. Perisik Belanda ni nak tahu maklumat tentang di mana kekuatan orang Islam di Indonesia, di Nusantara masa tu. Masa tu tak ada lagi ni Malaysia ni setanah itu zaman tu. Sumatera, Jawa, Singapura dikesekuasaan dia sebelum dipecahkan oleh penjajah British, Belanda dan sebagainya. Asalnya ke setepak lagi, Nusantara tu. Jadi ada seorang tu memang dia tahu tentang Islam, dia alim, dia pelajar, boleh mengajar orang pula. Nak kata macam mana. Tapi kediam orang dapat tahu juga lah, dia banyak mencuri maklumat untuk untuk Belanda lah. Kita baca sejarah panggil Snow, nama pun payah sebut. Snow ada panjang nama dia, payah nak sebut nama dia tu. Ini tapi ditukar nama, pakai nama orang Islam, dan orang tak suka, orang tak tahu, ramai tak tahu lah. Dan seperti ini dalam dunia Islam ramai. Di barat, dia orang di Timur Tengah, di barat ada tokoh-tokoh yang macam mana,
Mereka kaji, mereka tahu tentang Islam, bahkan lebih tahu kadang-kadang daripada orang Islam itu sendiri. Tapi mereka sendiri tidak berpegang, tidak meyakini apa yang mereka tahu. Jadi Nabi pesan, khuziddin alil ladzina istaqamu, ambillah agama itu daripada orang-orang yang istiqamah. Istiqamah ini maksudnya tetap dalam kelurusannya. Lurusnya itu tetap, perjalanan yang lurus dan tetap, itu istiqamah. Tapi apa artinya? Macam mana kita nak faham istiqamah ini secara mudah? Jadi secara mudah, istiqamah ini kita boleh pecah pada dua, istiqamah zahir dan istiqamah batin. Istiqamah zahir artinya dari segi pengamalan agamanya itu berjalan dengan baik. Yang ini kewajipan-kewajipan agama, tuntutan agama dia laksanakan. Kewajipan bersolat dia buat, kewajipan berpuasa dia laksanakan, kewajipan berzakat dan sebagainya dia laksanakan secara istiqamah. Itu salah satu daripada makna istiqamah, orang yang menghayati agamanya. Dia bukan je ni sekali semayang, sekali hidup. Puasa 15 hari puasa, 15 hari tak puasa, atau puasa lah sehari, macam-macam. Ada je celuh-celeh tiga. Itu bukan jadi istiqamah. Jadi istiqamah zahir artinya orang yang melaksanakan agama itu dengan baik. Bukan berarti orang tak ada salah langsung. Jangan kata istiqamah tak ada salah sikit, bukan. Selama bernama manusia ni tak boleh nak lari daripada salah. Tak boleh nak lari salah dan silap. Tapi salah silap yang terbatas, yang diusahakan untuk dibetulkan balik. Kesilapan-kesilapan yang dia akan betulkan balik, dia akan luruskan balik bila dia tahu, bila dia sedar. Nabi bersabda, kullu bani adam khata', setiap manusia itu banyak salah, banyak salah. Wa khairul khata'in tawwabun, tapi sebaik-baik orang yang banyak salah ni orang yang balik pakar jalan, betul balik semula. Tawab ni maksudnya bahasa kita taubat lah, balik asal, betul balik. Kalau terbabah, tersilap, betul semula. Tersalah, betul semula. Nak kabarnya, naluri manusia ni tak boleh nak lari daripada salah dan silap. Cuma oleh kerana manusia dijadikan Allah seperti itu keadaannya, maka apa yang patut dia lakukan itu betul balik. Betul balik tu orang panggil taubah, balik asal. Babah sikit, betul semula, baiki balik. Itu adalah sifat manusia. Nak beritahunya bahawa seseorang yang dikatakan istiqamah tu bukan berarti orang tak ada dosa langsung, tetap ada. Tapi orang jenis ni tak larat. Ya betul, ya baiki, ya luruskan balik. Itu maksud. Jadi pertama sekali yang Nabi kata, ambillah agama daripada orang yang istiqamah tu, pertama sekali orang yang menghayati agamanya secara zahir. Kewajipan agama dilaksanakan dengan baik. Itu satu. Tetapi jangan kita lupa, istiqamah yang batin itu sebahagian. Apa arti istiqamah yang batin? Istiqamah yang batin ini boleh kita pecah pada dua. Pertama sekali, memiliki akidah keyakinan yang lurus, akidah yang betul, pegang akidah yang tepat, akidah yang betul, akidah yang hak, akidah yang dipegang oleh, kalau kita hari ini kalau bab akidah secara mudah nak kabarnya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti dalam kitab ini, bila sampai kepada bab mukaddimahnya itu ada menyentuh tentang akidah, akan saya perincikan detail sikit tentang apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana hari ini ni cambar orang ini, cambar ni berterabur, capur gaul kali. Banyak benda. Nanti insya-Allah bila sampai waktunya tu, pada tempatnya saya akan huraikan detail sikit macam mana kita nak kenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ini banyak sekali pengakuan dan dakwaan Ahlus Sunnah, ni Ahlus Sunnah, ni Ahlus Sunnah. Kita nak ukur kat mana? Apa pertimbangannya? Mengacanya mana? Ini nanti kita akan tengok ya. Jadi secara mudahnya, istiqamah batin ini akidah yang lurus.
akidahnya itu mesti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada Qadariyah, tidak ada Jabariyah, tidak ada akidah-akidah lain. Mu'tazilah yang ada syubhah-syubhah dia tu, yang ada keraguan dia tu. Demikian juga akidah-akidah Musyabbihah, Mujassimah dan sebagainya itu. Itu cabang-cabang penyimpangan-penyimpangan dalam akidah itu. Bukan model-model itu. Tapi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pertama sekali istiqamah batinnya itu akidahnya itu lurus, akidah berpegang akidah Ahlul Haq, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang disifatkan oleh Nabi sebagai pegangan majoriti umat Islam. Nabi kata, alaikum bisawadil azam, menjadi kemestian, menjadi kewajipan ke atas kamu berpegang dengan akidah yang dipegang bisawadil azam, yang dipegang oleh majoriti alim ulama. As-sawad al-azam, pegangan majoriti alim ulama. Dan realitinya, kenyataannya sejak daripada dulu sampai sekarang, sampai zaman sekarang, tidak diragukan seluruh dunia bahawa akidah yang menjadi pegangan majoriti umat Islam adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ni tak ada orang berani campur. Ada akidah Syiah, akidah Wahabiyah, akidah macam-macam lagi lah. Bukan tak ada. Tapi bila dibandingkan dengan akidah yang sedia ada seluruh dunia ni, yang dipegang oleh majoriti umat Islam dari dulu sampai sekarang, ialah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan tak ada Jabariyah, bukan tak ada Qadariyah, ada. Bukan tak ada akidah Khawarij, bukan tak ada akidah-akidah Mu'tazilah, ada di seluruh dunia. Tapi itu serpihan-serpihan kecil. Yang menjadi pegangan majoriti umat Islam sampai sekarang, sejak daripada zaman awal dulu, adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi akidah Ahlus Sunnah ni nanti akan saya perincikan tentang ciri-ciri dia tu. Nak kenal guna akidah ni, nanti bila menyentuh tentang empat akidah tu akan saya jelaskan. Yang kedua, istiqamah batin ini, akidah yang lurus, akidah yang betul. Yang kedua iaitu perjalanan qalbunya itu qalbu yang salim, qalbun salim, hati nurani yang jernih, yang baik, hati nurani yang tidak dikuasai oleh akhlak-akhlak dan sifat-sifat buruk. Itu adalah satu bentuk istiqamah batin. Istiqamah batin selain daripada akidah yang betul, lurus, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi hati kalbunya itu tidak dirasakan oleh akhlak-akhlak yang buruk. Tidak dirasakan oleh riya, oleh takabur, oleh ujub, oleh hasad, oleh permusuhan, kebencian, khianat, macam-macam. Hati yang tidak dirasakan oleh sifat-sifat yang buruk ini, itu adalah istiqamah. Jadi secara mudahnya, bila Nabi kata khuziddin anil ladzina istaqamu, ambillah agama daripada orang-orang yang istiqamah ini. Pertama sekali aspek zahir dia itu, dia menghayati agamanya, dia laksanakan. Kalau disuruh orang sembahyang, dia sendiri sembahyang juga. Kalau disuruh dia ajar orang puasa, dia sendiri puasa juga. Dan demikianlah hal-hal keagamaan yang lain. Kemudian yang kedua, dari segi keyakinan akidahnya, dia berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiganya, dia memiliki kejiwaan yang baik, tidak dirasakan oleh akhlak-akhlak yang buruk tadi itu, tidak dirasakan. Maka inilah orang yang Nabi pesan, ambillah agama khuziddin anil ladzina istaqamu, ambillah agama itu daripada orang-orang yang istiqamah ini, yang lurus perjalanan zahir dan batin. Wala ta'khuz anil ladzina ma'al, jangan kau ambil daripada yang menyimpang. Jadi yang menyimpang ni banyaklah. Ada yang menyimpang terbabah masuk kaum, waktu kufur, maksudnya orang akidahnya rosak, ataupun orang kafir, orang musyrik, akidahnya rosak, waktu babah berat tu, waktu memang kena jauh hawa-hawa lagi dah. Maksud tak boleh ambil langsung akidah-akidah daripada pegangan-pegangan daripada ahli musyrik, orang yang syirik, orang yang kafir, ataupun orang-orang yang seumpama dengannya lah.
Ataupun ada kemungkinan dia Muslim, dia mukmin, tapi akidahnya syubhah, kefahamannya yang syubhah. Ni pun banyak berlaku hari ni. Akidah dia syubhah, kefahaman tentang syariahnya pun syubhah. Ini pun kena jaga-jaga. Tapi dia tetap dalam lingkungan, masih dalam lingkungan orang Islam, Muslim lagi. Contoh, masih dikira sebagai lingkungan orang Islam, tapi dianggap tidak istiqamah. Kenapa? Kerana ada keraguan, kesamaran pada akidahnya, seperti orang yang berpegang kepada faham Jabariyah atau Qadariyah. Nanti akan dijelaskan sikit. Ataupun yang berpegang kepada faham Musyabbihah, Tuhan tu ada kaki tangan. Mujassimah, Musyabbihah, Tuhan tu ada tepak situ sini. Itu semua adalah merupakan kecelaruan, kesamaran dalam bab akidah. Itu semua hal-hal yang keliru dalam akidah. Itu dianggap terbabas. Tapi terbabas dia ni tak teruk macam tadi lah. Hak tadi jatuhkan orang teruk, masuk orang musyrik, orang kafir, itu memang dah masuk selera. Memang terbabas teruk, jatuhkan orang. Hak ni menyimpang, ada syubhah, ada kesamaran, ada keraguan pada akidah. Kadang-kadang setengah tu kaki duduk ini, sebelah kaki duduk ini dah. Itu kena jaga-jaga. Contoh. Kemudian dalam bab akidah, ataupun ada kesamaran dari segi cara kefahaman dalam memahami hukum-hukum agama, dalam kefahaman beragama. Banyak kekeliruan. Contoh macam mana? Kita ni hari ni kita belajar ilmu amal, fiqh lah, fiqh syariat, berpandukan kepada pedoman-pedoman yang diberikan oleh alim ulama berdasarkan mazhab. Ada orang kata, dah apa dah pakai Nabi seterik, dah pakai mazhab. Ni satu hal kan. Apa dah pakai Nabi tu? Kan Al-Quran ada dogang, hadis ada dogang. Apa dah pakai Nabi seterik? Apa nak pakai Imam Syafi'i pula? Nak pakai Imam Maliki, Imam Hanbali? Ini satu masalah gaya berfikir yang celaru juga hari ni. Panjanglah, saya tak nak mulah perkara ni. Nak kabarnya bahawa Al-Quran dan hadis ini tidak semudah itu untuk ditafsirkan. Perlukan kepada kepakaran. Hak bahagian mudah, dia mudahlah. Hak bahagian mudah, tak nafikan. Tentang Allah Ta'ala tu Maha Esa, Qul Wallahu Ahad, tu mudahlah, orang boleh faham. Tapi hal-hal lain lagi, ayat Al-Quran yang ribuan ayat tadi tu, hadis yang berpuluh-puluh ribu tadi tu, macam mana nak faham? Bahagian mudah-mudahlah, tapi bahagian payah dia tu, bahagian payah. Maka sebab itu kita perlu kepada mengikuti imam-imam mujtahid, orang yang diperakukan oleh umat Islam, umat, bukan orang kampung kita je aku, bukan orang negeri ni je, diperakukan oleh umat Islam tentang keijtihadan dia tu, ketaraf dia sebagai mujtahid. Orang aku dia, orang aku dia, orang perakukan kealiman dia, bukan saja kealiman dia, kewarakan dia, kesolehan dia, ketakwaan dia, lalu dia diikuti. Maka itu dinamakan mazhab. Kita ikut tafsiran-tafsiran yang diberikan oleh orang yang ada autoriti, orang ada kelayakan, lalu kita ikut dia. Itu maksud kita bermazhab Syafi'i. Kita ikut pedoman-pedoman, tafsiran-tafsiran yang diberikan oleh Imam Syafi'i. Sebab apa? Sebab kita tak mampu nak memahami secara yang baik berkenaan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis tadi tu. Kita tak mampu. Sedua boleh orang ngaji-ngaji tu bolehlah sikit-sikit, tapi hak-hak lain lagi keseluruhannya tak boleh lagi. Baik. Secara mudah saya nak kabarnya hari ini, kadang-kadang timbul kecelaruan dalam memahami perkara ini. Maka dia termasuk dalam perkara yang saya katakan menyimpang, terbabah menyimpang dalam memahami agama. Contoh saya nak beri. Baik, saya nak beri contoh ginilah. Hari ini ada cuba dikembangkan, cuba disebarkan dan cuba nak
dia nak disebarkan supaya orang agama terima suatu konsep bahawa agama kita ni direct mesti daripada Al-Quran dan hadis. Tak payah main patut ijtihad ulama ni, tak ada. Nak pakai direct Quran dan hadis. Baik. Saya nak khabar bahawa sekiranya lubang ni dibuka kepada orang ramai, lubang masing-masing boleh tafsir, boleh faham sendiri, tak payah rujuk pada ijtihad ulama, fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan ulama, tak payah, terus kepada Quran, terus kepada hadis. Sekiranya ini dilakukan oleh Islam hari ini, agama ni tak dalam mana akan punah kanak. Apa akan punah jannah? Kanak agama ni akan kanak. Nampak? Bagus. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, bagus. Tapi nak balik tu, nak faham tu, tak semudah tu. Secara zahir nampak bagus lah, pegang pada Quran, pegang pada sunnah. Kadang-kadang tanya gini, mu nak pakai Nabi ke, mu nak pakai Imam Syafi'i? Memanglah orang tak akan kata nak pakai Imam Syafi'i, mestilah orang nak pakai Nabi, mesti. Tapi pertanyaan tu pertanyaan tak sihat. Membayangkan seolahnya Nabi dengan Syafi'i ni lain-lain, seolahnya Imam Syafi'i dengan Nabi tu berlawan. Tu pertanyaan tu. Nak pakai mana sekarang? Nak pakai Nabi ke? Nak pakai Imam Syafi'i? Pertanyaan tu memberi gambaran soal dua ni berlawan, lain-lain. Ini sumber lain, ini sumber lain. Pertanyaan tu dah sihat dah. Sebab apa? Al-Imam Syafi'i ini hanya berijtihad dalam memahami, nak faham apa dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang Nabi khabar tu, menurut faham dia. Itu je. Jadi bila kita buat bandingan nak pakai Nabi ke nak pakai Imam Syafi'i, berarti kita ni dah salah faham dah. Seolahnya Imam Syafi'i ni ada sumber suku, Nabi ni punca di suku lain-lain. Padahal Imam Syafi'i hanya berijtihad menafsirkan hadis-hadis Nabi SAW. Itu saja. Tapi nak kabarnya ada kecenderungan tu hari ni. Saya nak beri contoh masalah yang akan timbul lagi. Benda masalah dia, apabila orang semuanya balik Quran sunnah, pakai Quran pakai sunnah je, tak pakai ijtihad ulama, tafsir ulama tak pakai. Baik, contoh saya nak khabar. Apabila model ni dipakai, semua orang merujuk pada Quran, merujuk pada sunnah dengan tafsiran sendiri, tidak berdasarkan tafsiran yang diberi oleh alim ulama, benda akan berlaku. Salah satunya semua benda lagi boleh makan belaka. Nak makan bewok, nak makan rimah, nak makan singa, nak minum arak, boleh belaka. Sebab apa? Sebab disebut secara umum di dalam Al-Quran, laisa alaikum junahun fima alaikum junahun fima tidak menjadi satu kesalahan ke atas kamu terhadap apa yang kamu makan. Tidak menjadi satu kesalahan ke atas mereka ini terhadap apa yang mereka makan. Tapi dengan syarat iza mattaqaw wa aman. Syaratnya sekiranya mereka ni beriman dan bertakwa. Beriman dan beramal soleh. Maksudnya memakan benda-benda pun berdasarkan zahir ayat ni, laisa alaihim junahun fima ta'imu iza mattaqaw wa amanu summa taqaw ahsan. Tidak menjadi suatu kesalahan ke atas kamu ini, ke atas mereka ini terhadap apa yang mereka makan. Maksudnya memakan benda buruk tak salah. Syarat benda pertama sekali membertakwa, yang kedua memberi iman, percaya Tuhan, percaya kepada benda lain, kemudian takut pada Allah Ta'ala. Memakan benda buruk boleh berlaku. Kalau kita nak suruh jadi gitu lagi, makan serba-serbi, minum serba-serbi, boleh minum belaka. Maksudnya kalau tengok ayat tu sekerat, memang maknanya gitu, boleh buat belaka. Nak makan apa-apa saja, tak ada haram, tak ada haram. Tu saya kata, maksudnya bahaya merujuk pada Quran dan Sunnah tanpa merujuk kepada alim kaedah alim ulama ni. Maksudnya kalau orang pakai model ni kayak gini, jangan pelik lah.
Kalau ada orang keluar tua, boleh makan belaka. Jangan boleh. Yang kedua, antara kesan dia beri buka peluang kepada orang faham secara Al-Quran tadi direct ni tanpa merujuk kepada ijtihad alim ulama ni. Semua agama serupa je, betul belaka. Nah, ini timbul dah ni buah ni. Semua agama betul belaka. Betul dengan makna diterima belaka. Dah mari mana semua ni? Mari daripada Al-Quran juga. Tapi faham selapih. Pak tadi tu saya kata mari daripada Al-Quran juga, tapi faham selapih, Hak ni agama serupa ni mari dari Al-Quran juga, tapi faham selapih. Ada ayat yang sebut tentang perkara ni. Disebut dalam Al-Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Orang yang beriman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu, orang Yahudi, wan nasara, orang Masihi, Kristian. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin, orang sabiah ni penyembah bintang-bintang zaman dulu. Mereka ni macam lahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan dapat ganjaran di situ mereka. Maksudnya mereka ni betul belaka. Penyembah berhala pun betul, penyembah atu pun betul, orang yang akidah percaya Tuhan 3, 4 pun betul. Sebab apa? Kerana ayat ni apa? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Mana-mana di antara mereka ni hak penting dia percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat. Dia percaya kepada Allah, tak kira lah Allah guna-guna. Allah ada 3 ke 2 ke, tak kisah. Tapi penting percaya kepada Allah, percaya kepada akhirat. Tak kira akhirat guna-guna. Jangan kita kata agama lain tak percaya kepada akhirat. Dia percaya kepada akhirat, cuma bentuk kepercayaan dia tak ada akhirat tu yang salah. Mereka percaya. Kalau tidak, takkanlah mereka tanam dalam kubur, takkanlah mereka letak bitih dalam kubur. Mereka percaya ada kehidupan dalam akhirat tu, tapi bentuk kepercayaan mereka saja yang salah. Jadi kalau kita buka lubang tu tadi, satu hari orang akan berkeyakinan semua agama ni sama belaka, betul belaka. Berarti apa? Kau nak muah nak pakai mana-mana. Kesan dia kalau anak kita nak pilih agama tu, tak payah marah. Sebab apa? Betul belaka. Nak sembah ni pun loh tu. Nak jadi gini pun loh lah tu. Dia kata apa? Dah sebab betul belaka. Ataupun nak tukar, tahun ni pakai agama ni, tahun depan ubah selera sekali. Pakai agama ni pula. Tahun sekali kot tukar pula sekali lagi, pakai buah ni pula ni. Itu kesan kalau kita buka kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, tidak merujuk kepada ilmu ulama. Semua kamu jadi sama lagi. Lagi. InsyaAllah ke lagi. Boleh saya lacak sikit 5 minit 5 lebih dari insya'. Saya tanya dulu tu sebab setengah tepat tu kadang-kadang dia insya' saya kena putih dulu. Tapi kalau saya terlajak 5 minit tak ada masalah boleh tu nak kabur. Contoh bila kita ada seruan supaya kembali kepada Quran, balik sunnah tanpa merujuk kepada tafsiran ulama, itulah yang kambang. Selagi saya ambil contoh. Kayak lagi kalau ada dalam masyarakat hak nikah 20 orang, jangan marah. Jangan marah. Nikah 20 orang. Duduk rumah pula tu 20 orang. Buat 20 hotel bilik dalam rumah. Sebab apa gitu? Sebab disebut dalam Al-Quran. Cuma bila ditafsir selapih, jadilah seperti yang saya kata. Dari mana ayat Quran? Dari mana semua ni? Daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dalam Al-Quran disebut, "Fankihu ma taba lakum minan nisa, masna wa sulasa wa ruba." Kahwinilah apa yang kamu suka di kalangan perempuan. Mana perempuan kamu suka, kahwinilah. Berapa?
masna, dua-dua, 4 dah. Wa sulasa, 3-3, 6 jamu 4 berapa? 10. Wa ruba'a, 4, 8 campur 10, 18. Nak ada guna lagi. Kalau ada orang buat ayat ni dah, maka selalu ayat ni kenapa begitu? Masna dan masyarakat, dua-dua, bukan dua-dua. Wa sulasa, 3-3. Wa ruba'a, 4. Campur belaka 18. Jadi lagi kalau ada orang bini 18 jangan marah. Ayat ni kebun ini. Dia marah dia dah. Dah kita ajar dia gitu. Balik pada Quran, balik pada sunnah. Tengok ayat, ada sungguh ayat ni. Kata apa? Itu bahaya tidak merujuk pada mazhab. Semata-mata pakai Quran, sunnah, ketemulah buah-buah ni, nyakit-nyakit ni. Orang makan serba-serbi, tak ada haram. Agama semuanya sembah hatu pun ya, sembah bahala pun ya, sembah ni betul belaka lagi. Kemudian menikah sabar belah-belah orang pun ya. Selagi saya nak khabar. Nak khabar antara masalah bila timbul bila pegang kepada Quran sunnah, tak mau pakai mazhab-mazhab. Kayak gini, kalau ada orang mari rumah kita nak mina anak kita, lepas tu dia nak minta nak tengok belaka supaya jangan tutup-tutup, jangan marah dia. Jangan marah dia. Sebab apa? Disebut dalam hadis Abi Daud, riwayat Abi Daud. Dia mari rumah, aku nak tengok belaka. Mak ayah, padahal nak tengok belaka. Jangan marah dia baca hadis ni. Hadisnya saya, kalimatnya tu saya lupa depan tu, maknanya lebih kurang begini. Nabi kata, apabila seseorang kamu itu nak meminang seseorang tu, hendaklah dia melihat kepada orang itu ma yad'uhu ila nikahiha. Kalimat awal tu saya tak mari tak teringat. Sekiranya dia mampu, bila seseorang kamu itu nak meminang, artinya berkaitan hadis pinangan lah. Jadi seorang kamu nak meminang seseorang, dan sekiranya dia mampu melihat kepada perempuan itu, ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Sekiranya dia mampu tengok kepada perempuan tu, apa yang mendorong dia untuk nikah dengan orang dia tu, hendaklah dia buat. Hadis ni tak apa, tengok bahagian mana. Ia khabar umum je. Apa saja yang mendorong dirimu menikahi dia tu, hendaklah membuat, boleh membuat. Dah nak kata apa dia? Tengok muka saja tak nak mana lagi. Nak tengok bahagian lain pula. Buat ni agaknya. Ini masalah. Hadis tu tak beritahu. Yang memberitahu muka dan tepuk tangan tu, itu riwayat lain pula. Itu berdasarkan dalil-dalil lain pula. Tapi dalil ni tak apa. Hanya apa yang mendorongmu mengahwini dia, hendaklah bila kamu mampu melihat apa yang mendorongmu untuk mengahwini, hendaklah kamu buat. Kesan saya bila saya sebut tentang perkara ni, dulu saya tak jangka benda ni akan berlaku, tapi rupanya berlaku tak sekarang. Saya hanya sebut berdasarkan kepada kalau kita kat teori lah, berdasarkan kefahaman gini, mungkin berlaku gini, mungkin berlaku. Saya tak tahu. Tapi akhir-akhir ini saya dapat maklumat ada tak sekarang orang buat benda ni. Dia pergi rumah nak minang, nak tengok belakang, baca hadis ni, ada tak sekarang. Dan banyak lagi lah yang akan berlaku. Kalau saya nak khabar ni tadi, ambil agamamu daripada orang yang istiqamah, lurus akidahnya, kefahamannya, dan juga kalbunya itu bersih daripada hal-hal yang buruk, pengaruh-pengaruh, perkara-perkara yang buruk, yakni akhlak-akhlak yang buruk itu, kerana dia akan mempengaruhi. Akhlak buruk ini kadang-kadang yang mempengaruhi sikap. Kadang-kadang ayat ni khabar gini, tapi kita ada niat buruk, kita putar tak lain pula lagi. Na'udzubillah min zalik.
boleh berlaku. Kerana akhlak buruk, orang sanggup buat apa saja. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ta'ala jauh kita daripada keburukan-keburukan ini. Jadi balik kepada persoalan asal, iaitu Nabi kata, ambillah agama daripada orang yang istiqamah, jangan ambil daripada orang yang menyimpang. Itu yang berkait dengan agama. Cuma saya nak sebut sekali lagi. Boleh? Saya lagi dah? Boleh sekali lagi? Jangan tanya imam sini lah. Agama kita ini ada 3 tiang. Ini penting. Sebab saya nak khabar 2 kali malam ni. Pertama tentang kepentingan agama, yang kedua tentang struktur agama kita. Struktur ni benda yang perlu kita faham molek. Kalau kita tak faham, nanti macam rumah lah, pelang tak ada dalam kepala kita. Nampak apa ada rumah? Pelang tak ada dalam kepala. Akhir sekali buat jadi gua ayam. Jadi gua ayam. Sebab tu kena ada pelamso. Kena ada pelamso dalam kepala kita. Barulah kalau kita buat ke mana-mana pun, buat kot dapur dulu ke, buat kot tangga dulu ke, dia akan jadi rumah. Sebab apa? Pelang duduk dalam kepala kita. Tapi kalau pelang tak ada dalam kepala, buat jadi beki kereta. Buat pula jadi guk kambing. Buat pula jadi benda ni pula. Sebab apa? Tak ada pelang dalam kepala. Agama pun gitu juga. Kalau pelang so ni tak ada, ia akan jadi macam-macam lagi. Sebab tu kena ada pelang so ni. Maka pelang so ni, agama kita ni ada 3 tiang. 3. Dan kita kena faham baik-baik benda ni supaya kita tahu mana yang patut diberi keutamaan, mana yang tidak patut diberikan keutamaan. Ada 3 pelangsa. Pertama sekali Islam, yang kedua iman, ketiga ihsan. Engkau. Islam tunjangnya 5 seperti yang kita tahulah. Bersyahadah. Antasyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mendirikan solat. Berpuasa, membuahkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menunaikan haji bagi yang mampu. 5. Tunjangnya 5 Islam. Tunjang besar 3, Islam 5 betul. Iman, keyakinan, percaya. 6, percaya kepada Allah, para malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, qada dan qadar. 6 betul. Cabang ketiga tu ihsan, 1 je, tasawuf. Iaitu ihsan ini yang disebut sebagai, istilah ahli tasawuf disebut sebagai musyahadah atau hadir hati, hadir, khusyuk dan sebagainya. Jadi inilah agama kita. Tiang besarnya ada 3, Islam, iman dan ihsan. Islam ni melibatkan amalan. Semua 5 perkara tadi itu bersyahadah, temucah, semayang, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Semua itu merupakan amalan belaka. Adapun iman, semua itu duduk dalam hati belaka. Percaya kepada Allah, duduk dalam hati. Siapa dia tahu kita percaya? Percaya kepada mereka, percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, ada akhirat, qada. Semua itu membabitkan kepercayaan. Bila sebut kepercayaan, dia urusan hati, kalbu duduk dalam. Jadi Islam tu urusan zahir. Kita semayang, kita bersyahadah, kita pergi haji, kita keluar zakat. Itu amalan kita. Jadi Islam tu zahir. Iman itu keyakinan duduk dalam hati. Selagi itu ihsan, iaitu hidupnya kalbu kita dalam beribadah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah, berarti kau laksanakan Islam. Ibadahmu kepada siapa? Kepada Allah, berarti ada iman. Tapi bagaimana? Ka'annaka tarah, seolah engkau melihatnya. Jadi ihsan yang ketiga ni gabungan daripada 2 ni. Ada Islam, ada iman, baru ada ihsan. Inilah 3 tunjang agama kita ni. 3 tiang agama yang perlu kita berikan perhatian. Keutamaannya duduk sini. Keutamaan. Kalau Islam tadi pecah 5 tu, itu keutamaan dia. Kalau iman pecah 6. Ihsan hari ini yang menyebabkan sebahagian kita yang jadi, kalau neraca menimbang berat sebelah, tidak tahu keraka kasarnya. Hak yang keutamaan tidak diberikan keutamaan. Hak dak utama mana bermati-matian.
Kerana dia tak tahu mana keutamaan, mana yang patut diberikan keutamaan. Ni 3 tiang besar inilah yang perlu diberi keutamaan. 3 tiang besar inilah yang akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Samad dalam kitab Hidayatus Salikin. 3 perkara ni akan disebut ketiga-tiganya oleh Syekh Abdul Samad dalam kitab Hidayatus Salikin. Jadi persoalan akhir sekali saya nak sebut malam ni, yang akhir sekali, dari mana dalil yang menyatakan agama kita ni ada 3 tiang, 3 rukun? Kalau rukun Islam 5 tu sedia maklum lah, lama dah kita mengaji sejak kecil. Kalau 6 rukun iman tu lama dah kita mengaji sejak kecil, kita mengapa dah. Tapi 3 rukun agama ni mari mana? Mari mana ni? Ini datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika duduk bersama dengan sahabat, mari seseorang yang orang tak kenal dia. Orang tak kenal dia, mari duduk dekat dengan Nabi, duduk berdepan dengan Nabi, setuh kepala lutut. Duduk depan Nabi. Lalu telah mengemukakan 3 pertanyaan besar tadi tu, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Dia ada tanya sehari tentang hari kiamat dan tanda-tandanya, tapi waktu tu dikira cabang bagi iman. Jadi kesimpulannya 3 perkara je. Tentang iman, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Jadi hak mari tanya tu siapa dia? Malaikat Jibril. Tapi menjelma dalam rupa seorang manusia. Baik. Di penghujung hadis ni, ujung hadis ni, Nabi tanya, mau kenal tak siapa dia tadi tu? Sebab orang bagi rupa orang, bukan rupa malaikat, bukan ada sayap itu sayap sini, tak tahu, rupa orang biasa. Orang bagi depan Nabi tadi tu. Nabi tanya sahabat, kamu kenal tak siapa dia tadi tu? Mereka kata kami tidak kenal. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Baru Nabi beritahu. Daripada jawapan Nabi inilah ulama-ulama mengambil kesimpulan agama itu 3 tiang. Iaitu kata Nabi, huwa Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itulah dia Jibril yang datang kepada kamu. Tujuannya apa benda? Untuk mengajarkan kepadamu agamamu, dinakum. Jadi bila ulama baca riwayat ni, Nabi kata itulah Jibril, dia mari tujuan dia nak khabar tentang agama. Lalu apa yang dia khabar, apa yang dia beritahu, dia tanya sebenarnya, tanya dalam tujuannya nak khabar, tapi dalam bentuk tanya. Dia tanya Nabi, Nabi jawab. Jadi pertanyaan yang sebenarnya perkhabaran. Dia nak beritahu. Jadi apa yang dia tanya? 3 perkara besar tadi. Tentang iman, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Maka di sinilah ulama mengambil kesimpulan agama kita ini ada 3 tiang besar. Jadi 3 tiang inilah yang perlu diberikan keutamaan. Kalau nak mengaji agama kita ni, kita tengok 3 perkara ni. Kalau Islam, ilmu fiqh lah, membabitkan amalan kita tu. Tentang semayang, puasa, zakat, itu fiqh. Tentang iman, ilmu akidah, tauhid, tentang percaya kepada Allah, mengenal Rasul, mengenal kenabian, mengenal alam akhirat dan macam-macam. Yang ketiga, tasawuf, ihsan tasawuf. Jadi kalau kita nak mengaji, tengok kat mana hak lompang, hak mana hak kosong. Bahagian akidah ke kosong, bahagian fiqh ke kosong, bahagian tasawuf ke kosong. 3-3 ni perlu dipelajari serentak. Bukan ngaji suku-suku. Memang dalam kitab suku-suku, bahagian depan bahagian akidah, lepas tu bahagian fiqh, lepas tu bahagian tasawuf. Suku-suku dalam kitab tu tujuan nak tertib mengatur, tapi cara ngaji bukan ngaji gitu. Cuma kita atur gitu. Orang kita kadang-kadang keliru sini. Tengok kita atur, depan akidah dulu, lepas tu fiqh dulu, lepas tu tasawuf. Ngaji akidah 2 tahun, dah bila nak reti fiqh? Bila nak reti fiqh? Tertib dalam kitab tu tak lewat ukur orang. Itu tertib penulisan kitab, bukan tertib pengajaran. Cuma oleh kerana kita mengajar kitab, kena ikut tertib dia lah. Tengok anggapan kita mengajar sini, tak sampai lagi bab tu, mungkin orang belajar bab lain lah. Tapi cuma nak kabarnya bahawa tertib, ulama-ulama kita buat tertib tu, walidnya akidah dulu, baru datang fiqh,
kemudian datang dalam satu kitab. Bukan tujuan supaya kita mengaji habis ni dulu baru nak mengaji ni pula. Habis ni pula semua baru nak mengaji dah. Bukan maksud macam tu. Tertib itu supaya senang tahu mana bahagian akidah, mana bahagian fiqh, mana bahagian tasawuf. Sedangkan tiga-tiga ni untuk menghayati agama kita perlukan serentak. Kita nak sembahyang, kita perlu tahu hukum-hukum sembahyang. Baik, apakah kita tak perlu tahu tentang Tuhan masa tu? Kita kena tahu juga Tuhan yang kita sembahyang ni nak tuju kepada siapa dia. Tuhan yang kita nak tuju tu, yang kita yakini sifatnya ke mana? Tahu akidah ni. Kemudian dalam masa yang sama perlu kepada hadir hati khusyuknya. Takkanlah nak mengaji akidah dulu sampai berabi, lepas tu nak mengaji fiqh sampai berabi, baru nak belajar bab khusyuk. Mati dulu. Mati dulu kita ni. Mati dulu kita ni. Jadi kena mengaji serentak, kerana kita perlukan semasa. Kita nak sembahyang, nak tahu hukum sembahyang. Tapi kena kenal Tuhan yang kita nak sembahyang, nak tuju pada siapa dia. Dan masa yang sama kita nak menghadirkan hati, nak mengkhusyukkan hati, membersihkan hati. Tiga perkara ini diperlukan serentak untuk menghayati agama ini. Itulah yang saya nak jelaskan tentang tiga rukun agama, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Sekalipun tiga perkara ini berbeza-beza, dipecahkan ulama untuk supaya senang kita belajar, senang kita tahu, senang kita belajar. Tapi secara penghayatannya, nak menghayati agama, kena ada tiga-tiga ni serentak. Kena ada serentak. Jadi saya rasa sekadar itulah sebagai mukadimah pada malam ini. Dan insya-Allah untuk kali-kali yang akan datang saya akan gunakan kitab Hidayatus Salikin sebagai asas untuk perbincangan lah, untuk perbincangan dan penguraian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.